Hey, Assalamualaikum. Hari di sini ya. Hari ni hari Sabtu tapi tetap hari di sini sebab video ni patutnya siap Jumaat tapi tak sempat siap. Hari ni aku nak cerita yang hari apa aku pergi, akan habis lepas pergi bazar Ramadan dekat. Aku nak pergi bazar Ramadan Jalan Tar sebenarnya. On the way tu aku nampak ada bazar Ramadan kecil dekat sebelah Masjid Jamek ni, tapi aku abaikan je lah sebab saya ingat aku di tahun, entahlah tahun berapa, 10 tahun lepas lah, zaman aku study di belakang sana, area Masjid India Jalan Tar tu ada bazar Ramadan yang lebih panjang daripada tu. So jauh jugalah berjalan untuk mencari di mana bazar Ramadan yang rupanya bila sampai asal semuncul baju ni dik. Mana bazar Ramadan aku dulu? Semua kemah oren dan jual-jual pakaian. Tak salah je ni, mana makanan? Okay, fine. And jeruk ni belah kiri ni makanan. Ada dia jual jeruk, biskut raya. Tapi ini bukan apa yang aku cari. Aku cari makanan untuk berbuka. Di manakah ia? Ke depan dan masih tak jumpa. Tapi kalau korang just in case lah, korang yang tengok video ni nak cari baju raya, sini ada banyak pilihan. Bolehlah lalu-lalu kat depan ni, kat kedai-kedai apa depan kan kamu sebagai tu. Tapi masih tetap ke depan sampai ke ujung. Aku nampak macam masih lagi pakaian dik. belum cerita je belum habis lagi. Cerita dia masih pakaian. And aku berteringat, mungkin sekarang dah jadi bazar Ramadan. Tak, pasal Aidilfitri dah. Sampailah sejauh-jauh ni jalan dik. Aku ni macam buat exercise ni. Bukan cari bazar ni. Dah sampai apa ni? Ni pun jualan Mega Raya. Dekat bangunan Mara tu satu bangunan nama kat depan dia, aku tak ingat nama apa, tapi kat situ ada jual makanan, ada pasar Saloma juga. Dan ni ada beberapa pilihan walaupun tak sebesar bazar Ramadan, but okay lah kalau kau nak cari makanan. Tapi jauh juga lah dik, kau nak kita daripada dataran tu. Jauh jalan ni. Okay, dah ke depan cari apa aku nak makan. Ni aku nampak ni akak suka dik, ada Cak Donat kat sini. Cak Donat ni aku pernah makan kat kafe dia di Shah Alam. Hai. Kaloris. Tapi saya nak donat susu sedap. Nak yang Ovaltine. Sekejap, nak pieces boleh mix kan? Macam crunchy satu dengan Bueno Almond Crunch. Ada special. Tak nampak. Ada diskaun. Okay dah, meriah sangat muziknya. Kena copyright akak nanti dik. Ni proses dia buat donat. Aku suka bau kat situ, macam bau digoreng cakoy. Tapi donat dah digoreng kat situ, tak cakoy dik. Sebab aku biasa makan donat Cak ni panas-panas. So toppings dan donat dia memang on. So, aku tengok dia punya toppings tu. Ni Ovaltine aku ni, pekat. Yang ni yang crunchy. Apa nama dah? Kinder Bueno. Macam Kinder Bueno tu lah. Aku lupa nama dia apa. Tapi yang ni favourite lah kalau aku makan kat sana. Banyak sangat tapi ni. Kau tunggulah aku makan nanti ujung video sekejap lagi. Okay, sebelah dia ada kedai Popia. All about Popia ni. Aku tak ingat story siapa aku tengok. Tapi orang tu cakap Popia kat sini sedap. Kena try. Nasib baik aku memang jumpa. Aku memang nak try. Aku order dulu dik. Nak Popia Big Mac satu. Dengan krep ranggun lah satu. Sama sos tak? Sos apa ada? Sos ada Big Mac, carbonara, cheese, Korea. Big Mac tu dah ada sos dia? Ke kena add on? Jadi kena add on. Tak apalah Big Mac. Masa ni sambil tunggu Popia sempatlah aku layan lagu New Boss tu. Jadi juga Popia yang frozen ni yang bungkus punya. So kalau just in case nak makan sahur kan, banyak-banyak boleh beli juga. Sebelah dia ada brother ni yang melumur ayam dengan tepung. Uncle Bob nama dia. Kiri. Terima kasih. Nasib baik awak dah ramai dah. Sebab nak kena patah balik ni kan nak pergi ke dataran semula. So dari situ kita orang masuk ke pasar Saloma tepi ni. Yang kan besar pasar Saloma ni. Selalu nampak besar dan meriah kan. Jalanlah tengok apa-apa kok ada yang menarik. Tapi macam menu biasa je. Punten ni macam menarik tapi orangnya pula tak ada. Kecil je pasar Saloma dia. Tak besar pun. Tahu-tahu dah. Dah nak habis dah. Okay. Saya tak jumpa bazar Ramadan. So kesimpulan dia, aku dulu zaman 2016 punya bazar Ramadan Jalan Tar tak ada dah, tutup dah. Jadi bazar Aidilfitri je ada. Melintaslah jalan ini. Dan kat sini dah mula meriah dah. Orang dah mula jual lelong, whatever, baju raya. Adalah cari tapi waktu tak ramai lah. Ini kan dah nak buka puasa. Orang buka puasa dulu, mungkin malam tu dia meriah balik. Yang dia cari baju last minute tu, boleh datang sini. Pilihan dia ada banyak. Cik lawa pula aku macam tu. Aku pula lawa macam mana. Inilah aku cakap tadi. Dah jumpa pintu gerbang dia ni. Bazar Aidilfitri lorong Tar. Bazar Ramadan tak ada. 10 tahun lepas je ada. Dah sampai jalan-jalan ni dekat area Masjid Jamek tadi kan, yang aku nampak ada bazar Ramadan kecil tu. Tadi demand tak nak pergi sebab kononnya kat depan tu lagi panjang. Tidak dik. Ini tadi tak ada orang, dah penuh dah. Penuh pula dengan budak-budak Gen Z. Kami budak Gen Z yang nak beli makanan kat bazar Ramadan. Siapa pula tak singgah. Itulah. Tapi sini pun setiap gerai beratur, Mat.
Adalah gerai roti john satu, gerai ayah ada beberapa dan dia punya saiz tu kecil. Namun begitu penuh dengan kami budak Gen Z. Beratur juga laku pun sebab kat depan tu ada beef roti Chinese macam tu. Tapi penuh weh. Aku nak beratur lama ni, risau juga. Cari kedai mana tak ada orang beratur sangat kan. Kedai sebelah tak ada orang beratur. Apa yang menarik kat situ? Ada tahu. Bazar ni memang dah ada ke sebelum ni? Dia sebab aku tanya soalan ni sama-sama aku study dulu tak ada. Cakap pula sama study yang 10 tahun lepas. Manalah nak ada. Kok budak-budak Gen Z ada kat sini kan? Boleh tolong jawabkan tak? Memang dah lama ke ada ni? Awak tahu satu set apa? Tahu satu set? Tahu saya RM7. RM7. Dah beli macam-macam. Air tak beli lagi ni. Kamu tak beratur sangat kat sini. Roti john tabur. Dia jual roti john belah sana, belah sini dia jual air. Air dia pun 3 jenis je. Orang ramai beratur kat roti john dia. Aku tak tahu dah sedap ke tak, tapi ramailah beratur. Nak beli tak sempat. Sebab apa? Dah habis. Stok dia sikit. Awak nak air ni dua tak nak gula. Nak air ni dua tak nak gula. Dua tak nak gula. Tu lah pelik-pelik. Order tak nak gula lah, apalah, bukan kurus pun. Tapi tak suka lah rasa gula tu. Anyway, ni roti john dia. Kau tengok dia punya bekas tu. Daging ayam tu dah hujung-hujung nyawa dah dek. Memang tak sempat makan pun sebab dah habis. So sebelum apa, kembalilah ke pangkal jalan yang dataran Merdeka tu. Aku memang expect dataran Merdeka tu ramai orang. Tapi aku tak sangka pula orang tu akan jadi seramai ini. Ini pun sebelum berbuka. Dekat-dekat berbuka lagi penuh dek. Sambutan yang baik lah untuk pelancongan negara, which is menghidupkan suasana sepada bulan Ramadan. Bagus lah, betul lah. Nice. Vibe dia pun best. Later. Ini ayam beratur beli tadi, tapi tak tahu rasa apa Soda betul ke? Sebab ada jagung, strawberry kat sebelah tu. Tapi macam selalu sangat beli jagung. Try ni pula, bismillah. Tak manis sebab tak minta. Kan minta penuh sugar tadi. Kau tak letak air gula tu, dia tak minta. Okey lah sebab dia sejuk. Rasa dia macam biasa je. Adalah lime-lime sikit. Tapi tak kuat sangat pun lime dia. Okey lah, refreshing lah untuk buka puasa. Tadi kan pergi beli kat Cak tu. So rupanya kalau dah nak susu, kita boleh untuk berbuka, dia asingkan susunya. Selalu kalau kita beli kat kedai kan letak terus. So kaedahnya, susu ni kita buat macam shaker. Bunyi dah jam. Tak dah semua. Iban cuba air. Tapi sebab baru angkat, kau nampak berminyak-minyak dia punya plastik ni, kertas. Takutnya bocor dah weh. Nanti kau bocor macam mana? Bazir, susu mahal dik. Bocor kat sini. Sebab dia punya minyak tu dah menembusi kertas ni. Okey ni. Goncang-goncang lain pula jadi nanti. Siapkan pasang muzik. Lah, sangkut pula. Ini kan selalu makan dekat Shah Alam, dia punya kedai tu. Kat situ memang sedap lah kapal panas. Ni kalau lapar je sejuk sikit lah. Bismillah. Tapi still lembut, gebu. Manis-manis susu tu. Tapi kalau panas dia rasa crunchy sikit. Ni dah sejuk, so tak rasa crunchy sangat. Habis still sedap lah. Gila kot lemak-lemak manis. Susu tu dah. Banyak yang makan ni. Gebu. Lepas tu kan ambil yang perisa. Ini yang macam Kinder Bueno rasa dia. Dah tahu dah sebab pernah makan. Yang ni Abang Martin. Dua ni sedap sebab tu ambil. Tapi pernah makan versi panas. Nak try versi sejuk. Love kacang dia. Satu donut apa kalori dah? Ni aku makan 3 ni. Manis leting. Dia manis tapi sedap. Aku suka rasa kacang dia. Tapi manis lah. Berkrim. Dadah ni still lembut gebu. Cuma itulah dia kalau makan panas-panas dia crunchy sikit. Tapi sedap je still. Ni kalau tak tahan manis ni, korang susah nak tahan ni. Manis betul. Manis dah 10, 9. Manis ni. Ni Abang Martin. Perisinya nampak macam manis juga. Bismillah. Aku suka ini sebab dia rasa crunchy macam rasa coklat kat atas tu. Dia manis juga tapi kurang sikit daripada yang tadi. Yang tadi 9, ni ke 8 ataupun 8.5. Dan dia macam tadi lah. Cuma topping dia ni dah sedap lah. Pening lah aku nak ulas, aku lapar ni. Tadi macam creamy-creamy Kinder Bueno. Coklat. Kalau jenis suka pakai Milo tabur lah suka tu. Milo apa yang Milo dinosaur
Tisu tak ada. Tak ada makan tau. Yang ni kedai yang sebelah Cak Donat tu. Pun dapat dia punya minyak dah keluar habis dah. Satu dah cili sos juga. Cili sos besar. Besar. Ikit tu dah rasa dah dia punya daging tu. Yang daging tu banyak gila. Kira macam penuh lah daging dia. Bila masa tu rasa sekutu-sekutu daging tu. Dia rasa macam mustard, tapi bukan mustard kan, dia putih. Dia ada bawang dalam ni pun ada cheese. Yang daging dia tu rasa seketul-ketul. Ada bawang juga. Tapi sedap. Anyway memang sedap. Makan tanpa sos sedap, makan dengan sos pun lagi sedap. Dia lagi kick lah kalau ada sos ni. Lagi terasa. Sedap minyak tu normal lah kalau popiah. Tapi sedap. Okay, yang ni crab rangun. Panjang je punya crab rangun dia. Selalu kan jumpa dia kecil-kecil. Ada pasal jumpa yang besar macam ni. Kita rasa tanpa sos dia dulu. Bismillah. Ni kulit popiah tak rangut sangat tau. Tapi isi dalam ni. Dia ada crab dengan apa ni? Mayonis ke? Tapi sedap rasa lemak-lemak dia tu. Dan sama juga dia berisi memang full. Kalau korang nampak dia pun penuh kan. Cheese ke ni? Macam cheese. Pecah dengan dia punya sos Big Mac ni. Sedap ni. Bismillah. Aku rasa bawang dalam ni. Recommended kalau korang ambil Big Mac punya sos ni. Big Mac nama dia. Sebab kalau cheese Korean tu biasa sangat. Ambil yang ni sedap. Panas lagi. Sebab yang ni paling terkini yang beli tadi. Yang sama kicap. Nampak macam cair. Crispy ke tidak? Macam kurang crispy dah bila aku pegang ni. Tak tahulah. Sambal kicap ni nampak cair. Tapi jangan judge dulu, kita rasa dulu. Usah balik, jangan tumpah. Okay, bismillah. Ada rasa pedas-pedas. Untuk first bite rasa pedas-pedas kat ujung dia punya sambal kicap tu. Tapi sebab dia cair. Kalau dia pekat lagi best. Tahu dia crispy. Adalah crispy sikit-sikit. Tak terlalu crispy lah. Tapi okey kalau orang rasa. Dalam ni tahu kosong lah, dia potong-potong dia tu. Sama ni kalau kena pedas sudah sedap. Dia kena lagi pekat. Lagi pedas pun boleh, lagi pekat pun boleh. Licin dek. But overall okey je. Kat tisu. Lap kat kain ni. Favourite hari popiah dia. Big Mac dengan crab rangun ni. Yang hari ni paling sedap yang ni. Paling kurang tak payahlah. Lebih kurang je. Okey lah. Tak baik. Paling sedap popiah ni. Try beli popiah ni. Kalau ni sedap dia kalau panas. Kalau sejuk, dia okey. Dia level okey. Tapi dia topping tu best. Memang kau topping dia. So tu je untuk kali ni. Kita nak makan ni. Nanti kan nak kerja maghrib dah sempat. Berdosa nanti. Thank you for watching. Jumpa lagi dalam next video. Kalau nak pergi Basaman lagi. Hari ni dah jauh exercise ni. Basaman dia dekat-dekat sikit. Tak nak jalan jauh-jauh. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Tak ada tisu.